Dua warga emas termasuk seorang bekas pengarah syarikat kerugian hampir 2.7 juta ringgit selepas menjadi mangsa sindiket pelaburan dalam talian yang menjanjikan pulangan lumayan menerusi dua platform berasingan. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Azizi Ismail berkata, kes pertama melibatkan lelaki berusia 62 tahun yang bekerja sebagai penjaga jandera dan kerugian 1.294 juta ringgit selepas menyertai skim pelaburan dikenali Global Finance Trends XA. Menurutnya, mangsa tertarik selepas melihat iklan pelaburan di Facebook pada Mac lalu sebelum dihubungi seorang wanita menerusi WhatsApp yang menawarkan pelaburan didakwa berpangkalan di China menggunakan nama Citic Wealth Advisors Sdn Bhd. Mangsa pada awalnya menerima tips pelaburan dan ramalan keuntungan yang tepat sebelum membuat beberapa transaksi ke akaun diberikan suspek. Lelaki itu hanya menerima pulangan RM103,000 sebelum gagal mengeluarkan keuntungan RM1 juta yang dipaparkan dalam aplikasi berkenaan. Dalam kes berasingan, seorang bekas pengarah syarikat wanita berusia 72 tahun pula kerugian RM1.403 juta selepas diperdaya sindiket pelaburan menggunakan nama Shanghai Futures Exchange. Azizi berkata mangsa berkenalan dengan seorang lelaki warga asing menerusi Facebook pada Julai 2023 sebelum hubungan diteruskan melalui aplikasi Line. Katanya suspek turut menghantar gambar kad pengenalan bagi meyakinkan mangsa sebelum menawarkan skim pelaburan dengan janji keuntungan tinggi dalam tempoh singkat. Mangsa melakukan 53 transaksi berjumlah RM1.403 juta ke dalam 30 akaun bank berbeza antara 27 November tahun lalu hingga 5 Februari lalu sebelum menyadari ditipu selepas gagal mengeluarkan keuntungan RM30 juta yang dipaparkan dalam aplikasi. Beliau berkata kedua-dua kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan kerana menipu.